Hai guys, kembali lagi dalam segmen Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Kat sini kita akan menjawab segala persoalan anda tentang trading. Okey, jom kita start dengan soalan pertama. Pok, chart. Tanya, macam best share Altima, berapa modal minimum nak trade ni? Okey, ni soalan yang ramai tanya ni. Okey, dekat Altima, $20 pun dah boleh start trade. Yang lagi special, kita selalu ada bonus dan promosi untuk semua trader. So, rajin-rajinlah follow social media Altima atau layari je website Altima Markets. Okey, soalan seterusnya. Kita ada daripada Queen, leverage ke Altima berapa? Orang cakap ke Altima leverage tinggi, betul? Jawapannya, ya betul. Leverage ke Altima boleh sampai 1:2000. Leverage yang kita offer ni memang tinggi. So, kalau trade tu memang boleh untung. Okay, next. Kita ada soalan daripada Brother John. Ada bonus tak Altima? Ingat nak try trade ke Altima. Kalau ada bonus, okey juga. Okey, bagus soalan ni. Memang banyak bonus yang Altima offer dari masa ke semasa. Buat masa sekarang ni, kita ada 50% bonus deposit untuk first time deposit. Macam mana tu? Untuk trader yang deposit kali pertama di Altima, kita akan bagi bonus 50%. Tapi cap pada $500 je tau. Deposit seterusnya still juga dapat bonus, tapi 10% dan dihadkan pada $19,500. Banyak tu! Untuk yang tak layak dapat bonus, kita siap ada pelbagai kontes dan kempen yang korang boleh tengok di website rasmi Altima Markets. Next, kita ada soalan daripada Profit $20. Macam mana nak jadi konsisten dalam trading? Okay, ni selalunya soalan sifu-sifu je yang jawab ni. Konsistensi dalam trading bukan datang dari satu trade yang besar, tapi dari habit yang betul. Contohnya, ikut trading plan, jaga risk setiap entry, tak overtrade. Okay guys, itu saja untuk episod kali ni. Kalau ada sebarang soalan, tulis di ruangan komen. Jumpa anda di next episode. As Fira, anda tanya, Fira jawab.